Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk progres FYP saya, waktu hari yang ke-10 di mana 20 bulan 6, saya letak baja A dengan B. Untuk A dengan B, A saya letak 2 ml, B saya letak 2 ml juga dekat 1 liter. Jadi bacaan dia 180 ppm. Jadi saya guna dulu alat untuk ukur TDS ni dulu, and then untuk hari yang ke-13 saya tambahkan baja A 4 ml dan baja B 4 ml sebab kalau ikutkan video yang serada bagi dekat saya hari tu, kalau ikutkan sepatutnya dia kena dapatkan dalam 300 ppm. Jadi hari ni saya tambahkan lagi dia punya baja. Seterusnya ni pokok untuk position bagi bottom D yang akan letak dekat hidroponik bahagian bawah sekali nanti. Lepas tu maksud D sebab kalau saya tengok kat sini saya ada labelkan guna stiker warna putih ni. Kiranya yang ni kalau pandangan depan ni yang dia untuk D. Lepas tu kiranya setiap kali tangkap gambar tu nanti saya akan pusing-pusing ikut dia punya ABCD. Yang ni yang latest untuk hari ni punya bagi bahagian bottom D. Lepas tu untuk phone holder, saya letak macam ni. Jadi kiranya yang first punya untuk bahagian atas yang ni, jadi gambar dia lebih kurang macam ni. Lepas tu untuk phone holder yang bahagian middle, dia dekat belah sini. Jadi kalau saya tengok dekat sini, dia nampak dekat tengah tak? So kan ada cakap dia kena letak dekat bahagian bawah sini kan. Jadi kalau ikutkan saya nak ubah, kiranya saya nak ubah platform ni bagi dia ke bawah. Cuma tak sempat nak buat. Tapi saya boleh ke sir kalau saya buat lepas habis presentation FYP? So kiranya, tapi nanti kan saya cakap bahagian belakang ni kan nak letak macam screen putih ataupun apa-apa yang putih. Jadi saya ada cari dekat kedai. Lepas tu saya ada jumpa satu, dia macam kertas putih yang keras tu. Jadi saya ingat saya nak guna yang tu. Cuma saya akan beli bila pokok salad tu nak masuk dekat dalam platform hidroponik ni. And then yang ni pula untuk yang bahagian bawah. Jadi kamera dia menghadap sini. Jadi ni apa pandangan daripada kamera tu. Kiranya yang ni pun sama juga macam yang dekat middle tadi. Dia dekat hidroponik platform tu dia dekat bahagian tengah. Kiranya dia tak dapat nak letak dekat bahagian bawah sebab saya dah cuba untuk adjust kamera tapi still tak dapat juga nak buat bekas ni betul-betul dekat bahagian bawah sini. Lepas tu jadi ni pokok salad yang saya dah tangkap. Cuma kan macam saya cakap, top kena buat ABCD, middle kena ada ABCD. Jadi sekarang ni saya cuma tangkap je dulu. Kiranya yang untuk kiranya saya tak asingkan lagi untuk top A, top B, top C, top D. Jadi ni start daripada 18 hari bulan. Jadi lepas tu ni pertumbuhan pokok. Kiranya ada dalam gambar yang ada dalam 100.